bismillah 21 kali sebelum tidur malam, Allah selamat dia daripada 4 perkara masa hidup. Disebut dalam kitab Abi Sa'ad rahimahullah, nama kitab tu Fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di Hadramaut, Malaysia tak ada. Baik, 4 kelebihan orang baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Apa dia? Yang pertama, Allah selamat rumahnya daripada kebakaran. Rumah dia Allah selamat daripada terbakar kalau baca bismillah 21 kali sebelum tidur malam. Ni kena beramal ni tuan-tuan. Nah, banyak orang rumah terbakar, betul tak? Nak selamat rumah terbakar, baca bismillah 21 kali sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 21 kali. Allah selamat daripada 4 perkara. Pertama, selamat daripada rumah terbakar. Yang kedua, selamat daripada mati lemah. Allah selamat daripada mati lemah. Mati lemah dalam sungai. Dalam sungai ke dalam kolam ke tak kira lah. Yang ketiga, disebut dalam kitab itu, selamat daripada mati mengejut. Mati yang tidak ada sebab. Mengejut orang panggil. Mati mengejut. Tidur mati. Banyak. Kalau baca bismillah ni, Tuhan selamat. Selamat daripada mati mengejut. Mati yang tidak ada sebab. Sedangkan Tuhan buat benda ada sebab, tiba-tiba tak ada sebab, tidur terus mati lalu. Ini banyak berlaku hari ni, akhir zaman ni tuan-tuan. Orang mati masa tidur. Betul tak? Nak selamat ni baca bismillah 21 kali. Itu yang ketiga disebut kitab Abi Sa'ad. Yang keempat, orang yang baca bismillah 21 kali sebelum daripada dia tidur malam, Allah selamatkan dia daripada kemalangan. Kemalangan jalan raya, Allah selamat. Pertama, selamat pada rumah terbakar. Yang kedua, selamat daripada mati lemah. Yang ketiga, selamat mati mengejut. Yang keempat, selamat daripada kemalangan. Ni 4 perkara kelebihan orang yang beramal bismillah 21 kali sebelum tidur malam.